Selamat datang ke channel Poya Camper. Untuk kali ini, kami berada di sebuah lokasi yang cukup istimewa di daerah Lenggong, Perak. Apa yang menjadikan lokasi ini begitu menarik bukan sahaja kerana kedudukannya yang berada di antara Banjaran Titiwangsa dan Banjaran Bintang Hijau. Malah, kami juga berpeluang berkemah di bawah hamparan permainan awan yang cukup memukau. Jom ikuti pengalaman kami sepanjang berkemah di salah satu lokasi camping paling cantik di Lenggong ini. Perjalanan menuju ke Lenggong sememangnya cukup mendamaikan dengan pemandangan Bukit Bukau, hutan menghijau dan suasana kampung yang masih terpelihara. Selepas kira-kira sejam perjalanan, hujan lebat mulai turun. Apabila hujan reda, kehijauan alam yang dibasahi hujan kelihatan semakin segar. Okey, kita dapat durian sekilo RM4. Sebelum pergi ke campsite, borong durian dulu, tapi tak banyak pun. Dalam okey lah ni, dalam 4 biji baru RM16, sekilo RM4. Memandangkan musim durian ni, jadi durian-durian pun dah murah. Musangking tadi pun dalam RM15 sekilo. Yang ada waranti. Kalau yang tak ada waranti tu musangking dalam RM10 je. Turun. Lalu titi ni. Tak lah. Ya Allah, yelah tu. Ni mana jalan? Ini mana jalan? Sana lah. Sana? Nampak? Lalu titi? No, tengok dah jalan dia macam mana yang ni lah. Yang tu nampak. Logik lah. Logik. Itu je tak logik. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sungai. Apa yang dia buat bukan polisi. Ya Allah, apa baik takutnya. Allah. Allahu Akbar. Aduh. Aduh, sempit sungguh. Nampak apa? Aduh. Cek dulu. Cek dulu. Aduh, sempit betul laluan ni. Cek lah tengok. Mana yang kena ni? Depan ke belakang? Aduh lah. Ni kot.
Ya. Dah, sagat sikit. Mana kat depan? Ni. Batu besar-besar. Parking kat mana? Ini Planters Hideout ni. Lenggong Valley dekat mana? Oh, atas lagi. Okey. Atas ini ya. Okey, terima kasih. Dia ada dua. Push ada swimming pool. Ni Planters Hideout tu. This is Tu Lenggong Valley depan. Ya Allah, naik ke atas kau. ada jungle jogging. Kalau macam ni tak payah keluar dah lah. Sini kiri. Jalan dia tu lah pula pelan. Sini ke? Mana dia Oh punya? tu jalan orang tu. Dia naik motor elok. Macam mana kita boleh masuk sini? Kemulah. Kita tak tahu mana satu reception dia. Pergi je lah straight je ke tapak je lah. Cik gardener. Hey. Assalamualaikum. Ni campsite Lenggong ni ah? Lenggong Valley. Ni apa? Solehin. Kereta boleh lalu ke ni? Ni tapi nak pandai lah. Kau ke bawah. Oh. Boleh. Naik kacang jangan. Kacang dia bukit. Oh. Kau kan tak naik kacang. Campsite ni situ lah. Dia punya ni apa seling, papan, kayu. Ni orang nak lalu. Ada orang lalu pula. Oh ya. Yang kono terus. Lurus ya? Terus. Ya. Banyak juga jenis pokok. Tanam di sini. Sini tandas. Banyak batu. Oh, depan lagi sana. Ni tapak yang platform tu. Dua ni. Dia kata kalau tapak 5 tak ada orang, boleh parking tapak 5. Ni tapak 5. Kalau tidak, tepi sana tu ada tapak lagi kan. Kita tengok. Astaghfirullahalazim. Boleh naik ke weh? Dia tapak 6 Oh, tapak yang sana tu masuknya daripada sana. Alhamdulillah kita dah selamat sampai ke tapak campsite kita di Perak kali ni. Alright. Kali ni sama juga, kita akan buat camping 3 hari 2 malam dengan 2 campsite yang berbeza. Okay, kita nak set up dulu kemah dekat belakang ni. So, sekali lagi. Cargas. Tak semula. Ya. Ni atas. Okey. Ni ada batu. Nak berjengit Ha? Tapi di tengah kemah tu ada batu. Dia kena start daripada sini ni. Ni ada batu.
Buka ni sepi kan? Tak salah. Ada pam ke? Ya. Kena ambil. Smoothies. Oh, ini tinggi level begini. Tinggi. Pandai. Tepuk tangan. Okay, siap dah terpacak kemah kita. Korang tengoklah. Ni nama dia Vidalido A10. Wish A10 rasanya. Tak tahulah nama dia yang sebenar ni. Lupa. Tapi senang tak pasang kemah ni? Okey tak? Okey lah. Okey lah. Penat sikit lah. Tapi okey lah kan? Senang, mudah. Ya, tapi panas kat sini. Ni dah redup lah ni. Okey ni. Jadi kita mandilah kolam. Ya. Sebab sungai kat sini tak dibenarkan mandi. Tapi Waktu mungkin malam tu boleh. Tapi mungkin nanti katanya boleh mandi dah kot. Sebab apa nak ejak dia punya apa tu empangan lah, apa entah yang tu lah. Tak kisahlah. Tapi ada kolam tu bolehlah kita mandi kan. Apa lagi? Makan Tadi pun saya ada jumpa biawak. Kat mana biawak? Dekat kolam. Dia tengah minum, mandi ke? Bukan, apa dia tengah lari. Dia lari lah tu. Dia cari air. Okey lah, jom. Cari makanan. Let's go! Kita lari. Jadi kita dah selesai semua kerja-kerja perkemahan. Now kita nak pergi mandi. Tempat dia batu-batu kat sini, batu-batu besar. Awesome guys. Boleh tahan juga pendakian nak pergi mandi ni. Tapi kalau tengok view daripada sini, memang padu. Jom kita pergi sambung ke kolam. Itu kan kemah kami di bawah tu, di bawah sana. Perlukan pendakian sikit. Okay, kita dah sampai dah kolam. Dekat je, tak jauh. Jadi kalau kita nak mandi sungai, dekat bawah boleh. Dekat empangan tu boleh mandi kat situ.
Ini memang it's time to selam. Dalam tak? Ha? Tutup dengan topi. Okey. Okey, kita dah sampai ke kolam. Peserta-peserta utama dah ada. 1, 2, 3. Okey, peserta kedua. Peserta kedua. Okey, ready dik? Okey. 1, 2, 3. Peserta cilik kita. Amboi. Lagi sekali dik. Come on dik. Adik dengan abang sekali. Cepat dik, lompat. Apa adik? Untuk kanak-kanak memang sangat sesuai kat sini. Hi guys. Oh, ya Allah. Kolam ni hijau ni bukan lumut tau. Dia cat warna hijau. Bagi nak nampakkan macam sungai. Itu yang bagusnya kat sini. Okey, kita nak pergi mandi dulu. Teruskan penyelaman. Berbackgroundkan belakang. Belakang dia ni berbatu-batu besar. Cuma cuaca kat sini kejap panas, kejap mendung. Jadi kita tengok dulu. Sini dik. Sini dik. Nak dik. Sini dik. Oh, ni kemain lagi. Wah. Oh, je. Abang kita ada sambung ke sini. Ada atas. Baru lagi. Hari panas. Kepanasan berbayar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Hai Allah. Ya Allah, silasak ni dah. Help me! 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 Swim, adik, swim. Help me! Help me! Oh no! A few moments later. Dah selesai mandi. Balik ke kemah. Lama. Kita unboxing. The massive durian. Mantap. Durian kampung. RM4 sekilo. Berbaloi atau tidak? Ya. Yes. Sabar dik, sabar. Macam durian ni oh. Macam durian kahwin oh. Adik tepi dulu dik. Adik kenapa? Adik tepi. Sekarang terkena duri tajam. Boy duri. Nampak. Dia kalau masak tu dia cantik je buka dia.
Wakina azabannar. Amin. Kuning. Bismillah. Putih. Wah, Ais. Umi mana malu ke apa? Tak ada bagi pun. Wayang. Oh. Bagi yang kecil, bagi yang besar. Mana dia? Dia takkan durian. Boleh kita berjimat. Peserta kurang. Ni warna kuning. Oh. Dan Menjelang petang, suasana di campsite semakin cantik. Cahaya matahari mula menyinari puncak-puncak banjaran, menghasilkan pemandangan yang cukup menenangkan. Angin bertiup perlahan, bunyi unggas dari kejauhan serta deruan air sungai yang mengalir menambahkan lagi ketenangan suasana di sini. Memang spot yang sesuai untuk healing. Bismillah. Kambing. Hah? Sedap? petang.
Selamat pagi. Ini suasana pagi yang orang kata banyak kabus, sampai matahari pun tak nampak lagi. Baru dalam pukul 7 pagi, tapi dia punya rasa suasana sejuk tu memang terbaik tu dekat sini. Okay, kita nak ke mana pagi ni? Tunggu. Tak pergi on the campsite, ajak pergi naik atas. Naik atas ke mana tak tahu, kita tunggu. Okay, pagi ni kita berpagian dengan on the campsite. Dia ajak kita pergi naik atas, Tengok view awan kapet. tengok view awan kapet. Okay, bersama kembara beliau. Kita hanya Vitara. Tak boleh kejauh macam ni. Buat kembara ramai ke main. Wah sikit dia bahan. Sepat pun senang dapat. Tengok dia orang main lift up apa semua. Ada biji warna merah tu. Ni panjat-panjat ni semua tak guna 4 wheel lagi kan? Kuat lah. Ni kalau ni warna. Pakai ni tak cabar. Kalau pakai 4 wheel like minyak lagi kuat. Ya. Yang bagi kau saya tayar biasa ni. Tukar. Itu member saya ni Joe. Oh, dia bawa itu. Yang ni owner ni baru beli ni, saya tak tahu owner baru ni. Itu dari situ view cantik juga. Tu lah. Oh, ramai. Kalau tak hujan kita boleh pusing pergi situ, dari situ kita keluar balik sana. Ni track ATV ni, plan ni saya punya akan datang. Keluar pergi sana pusing balik kan, naik balik ke atas. Ini kalau permulaan dah kalau ada 50,000 boleh buat. Di other side banyak ada TV Wangsa lah. Oh, tu. Banyak TV Wangsa. Lepas tu bawah dia Sungai Perak, Tasik Raban. Sini Banjaran Bintang Hijau. So that means kita dalam valley. Lembah Lenggong lah. That's why saya masih bubuh camp saya lah, Lenggong Valley campsite. Itulah kisah dia. Okay, jalan-jalan kat sini semua mencabar. Kereta kena padu. Pusing tayar. Ni masalah kita nak tunggu awan kapet tu, nak kena. Tak tahu jam berapa kan. Aduh, matahari lah nak tunggu keluar. Okay, kita nak pergi tengok ni view dulu kat sini. Okey, kalau View ni. Selalu ada nampak Bukit Tajam. Ada tinggal Suku Utara. Tapi tak nampak dari sini. Dia point dia sini. Sebab kabut. Tu awan kapet belah banyak TV Wangsa. Tak nampak lah dalam ni. Cantik ya view. Tak nampak. Okey, view awan kapet kat belakang. Nampak dah ditutupi. Tadi masa fly tadi tak dapat lagi. So kali ni tadi dapat sikit fly dengan bateri yang tak cukup. So agak menyesal juga. Tapi tak apa, dia akan sampai dekat tempat camping kita kejap lagi. Di tempat campsite kita. So kita boleh try fly lagi, tengok macam mana. Tapi view kat sini memang awesome guys. Korang harus datang sini. Jangan lupa subscribe Poyo Camper juga. Korang jangan tengok view je tapi tak subscribe kan. Terima kasih kepada owner campsite sudi membawa saya untuk ke view yang kata awesome tadi. Experience tu yang kita nak.
Selamat berkawan satu-satu Hori. Selamat berkawan satu-satu Hori. Jangan yang mapu-rapu punya video je. Elok-elok nak shoot tu. Selepas kempen 2 hari 1 malam, cuba teka-kira pergi cancel mana pula. Ini misteri. Masih tengok sekarang sampai habis. Untuk next video kita akan masuk lagi satu lagi. Goodbye. Jangan. Ada cakap. Ya, yes. Wah. Mari kita panjat ni. Wow. Cakap dulu. Cakap nak. Nak. Okey. Apa? Ni roti nak pergi dalam air. Nak? Panas je? Panas? Enggak. Panas tak ya? Ni nak ni ke? Adik nak makan ke tadi? Malam dia ada makan. Tak. Adik tak nak, tak payah nak tolak. Bagilah adik. Duduk ni. Pergilah. Settle perkhemahan kita kali ni di Lenggong Valley Campsite. Kali ni bertempat di Lenggong, Perak. 2 hari 1 malam. Memang fantastic, epic. Dia punya pagi tadi punya view kan. Dia punya awan landing dia tu. Ya Allah. Memang view yang superb lah orang kata dekat sini. And then unik dia batu-batu dekat sini. Okey, jangan lupa kita nak ke campsite satu lagi. Jangan lupa subscribe, share dan like Poyo Camper. Okey, jangan lupa Poyo Camper. Okey, bertemu lagi. Jom.